Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi Ahad yang ceria, di mana saya nak pergi ke Padang, nak tengok saya punya tim Tok Mat Lawyer, budak bawah umur 12 tahun ke bawah, bertanding dalam satu perlawanan di Seksyen 7. Okey, dipendekkan cerita, saya terpanggil kerana saya tengok ramai kawan-kawan kita ada misconception berkenaan dengan hukuman dan juga tindakan yang diambil terhadap hukuman terhadap saudara Isma Halil, dan juga ada satu anak usahawan yang mengapa tidak ada pendakwaan. Saya kena tegaskan di sini, janganlah kita menuding jari, kerana bagi anak usahawan tu mengapa tidak dijatuhkan hukum dan sebagainya, kerana tidak ada pendakwaan. Okey, pendakwaan mestilah dibuat ataupun dimulakan oleh pihak peguam negara. Jadi kita bertanyalah dengan peguam negara, jangan babitkan mahkamah. Dan kemudiannya yang keduanya berkenaan dengan saudara Ismail. Saya berasa amat kecewa, saya sedih, saya gusar. My moral is down because of saya adalah peguam yang menjalankan tugas sebagai peguam bela di peringkat Mahkamah Tinggi kepada Cik Saudara Ismail. Saya rasa amat kecewa, tetapi saya akur dengan hukuman dan dengan dapatan yang didapati oleh oleh Mahkamah Rayuan. Jadi isu dia sekarang yang pertama ialah mengapa 30 tahun, dan kemudiannya mengapa ianya terlalu berat hukuman tersebut. Saya kena akui bahawasanya di bawah Seksyen 39B, hukuman yang dijatuhkan jikalau sabit kesalahan ialah hukuman mati ataupun permohonan dibuat untuk mendapatkan 30 tahun pemenjaraan. Itu saja yang ada di tangan Mahkamah Rayuan pada masa ini. Dan kemudiannya saya percaya bahawa pihak keluarga akan meneruskan tindakan untuk rayuan di Mahkamah Persekutuan. Jadi saya percaya ada avenue jikalau nak teruskan ke Mahkamah Persekutuan, ianya ada avenue untuk pengurangan hukuman dengan conversion daripada 39B kepada 39A2. Jadi kita saya harap peguam yang mengendalikan tu akan menggunakan segala budi bicara dan sebagainya untuk lakukan yang terbaik untuk saudara Isma. Dan kemudiannya ramai saya ucapkan terima kasih kerana kepercayaan yang diberikan oleh pihak tuan-puan kepada saya. Walau bagaimanapun saya kena bagi tahu, saya ada berbincang dengan isteri saya, ada berbincang dengan Puan Linda, isteri pada Ismail, kerana mereka rapat dua, tetapi saya masih lagi belum mendapat apa-apa arahan daripada pihak keluarga Ismail. Jadi saya berharap, saya pun ini tanggungjawab saya pun, kalau boleh carilah peguam-peguam lain yang lebih layak lagi daripada saya. Dan mungkin semasa Court of Appeal dulu mereka beranggapan bahawa mereka lebih layak, jadi saya pulangkan pada dia orang. Okey, itu explanation saya. Habis.